Hubungan antara MIC dan Zahid Hamidi nampaknya makin retak bila Presiden MIC, SA Vigneswaran tuduh Zahid tipu kenyataan tentang sokongan parti. Isu ini mula panas bila Zahid yang juga pengerusi BN kata kononnya kajian beliau menunjukkan ahli MIC dan MCA masih setia dengan BN dan tak mahu keluar daripada gabungan tu. Tapi Vigneswaran terus balas. Katanya kenyataan Zahid tu tak benar dan mengelirukan. Dia siap sebut itu bukan sekadar silap data tapi itu satu penipuan. Menurutnya banyak cawangan MIC di Kedah, Pulau Pinang dan wilayah persekutuan dah lulus usul nak keluar BN kalau Zahid Hamidi terus kekal cara lama. Maksudnya akar umbi sendiri dah mula tawar hati. Vigneswaran juga sindir balik kenyataan Zahid yang kata MIC dan MCA macam budak-budak kehilangan mainan. Dia kata kami bukan budak, kami parti politik yang ada maruah. Katanya lagi masalah MIC bukan dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tapi dengan Zahid sendiri yang dikatakan gagal dengan pandangan rakan parti komponen. Dalam masa yang sama, Zahid pula cuba redakan keadaan. Kata MIC dan MCA masih rakan teras BN. Tapi dari nada Vigneswaran, jelas kepercayaan dah goyah. Ini bukan sekadar isu parti kecil lawan ketua besar, tapi tanda bahawa BN mungkin sedang retak dari dalam. Dan kalau retak ni tak ditampal cepat, boleh jadi pecah terus menjelang PRU akan datang. Korang rasa siapa yang sebenarnya patut berundur? Zahid yang dikatakan tipu atau MIC yang dah hilang sabar dengan BN?